Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ashraf bin Aini dan kali ini saya akan membuat refleksi untuk tugasan 1B yang mana kita telah belajar tentang standard guru Malaysia ataupun merupakan standard piawai lah ataupun ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh guru-guru di Malaysia. Okay, saya ceritakan sebenarnya dia bukanlah pengalaman. Bagi saya dia satu ayat lah yang dikeluarkan oleh pelajar saya. Dan ianya bukan semasa saya mengajar kimia, tapi semasa saya mengajar matematik. Saya mengajar matematik tingkatan 4 dan saya suruh mereka menyalin satu soalan daripada buku teks. Dan soalan tu agak panjang lah sebab soalan set. Jadi dia bagi macam perenggan. Dia ceritakan macam mana masalah matematik tu. Jadi saya pesan kat mereka, saya minta awak semua salin lah soalan ni sebelum kita selesaikan bersama-sama. Tapi mereka cakap, cikgu, tak adil lah cikgu. Kami tulis banyak-banyak, cikgu tak tulis banyak-banyak pun kan. Dekat bawah putih cikgu tulis nombor je, kami kan tulis perkataan. Tak adil lah cikgu, ada pelajar tu cakap dekat saya. Jadi saya rasa saya boleh kaitkan kemudian dengan standard guru Malaysia. Sebab salah satu penekanan pada standard guru Malaysia ialah kita guru menjadi tauladan ataupun menjadi contoh kepada anak-anak murid, yang mana kita perlu terapkan nilai murni, etika dan profesionalisme setiap masa. Okey. Jadi bagi saya, dan kesudahannya, apabila budak tu cakap macam tu, saya pun tulis. Sebab saya tak nak mereka macam malas buat kerja kan. Sebab bila seorang cakap macam tu, ramailah yang mula rasa benda yang sama. Okay, jadi saya tulis juga soalan tu, walaupun soalan tu agak panjang lah. Saya tulis di bawah putih. Dan bagi saya boleh kaitkan lah dengan standard guru Malaysia, yang mana guru menjadi satu contoh ataupun tauladan kepada anak murid. Dan bagi saya, guru perlu mengamalkan lah nilai etika dan sikap profesional ni setiap masa supaya dapat menjadi contoh yang baik kepada anak murid. Sebab bila kita pegang pangkat cikgu ni, anak-anak murid kita memang pandang tinggi lah. Okay. Jadi kita perlu menjaga nilai ataupun etika yang ada pada diri kita supaya dapat menjadi contoh tauladan yang baik kepada anak murid. Dan bagi saya rasa saya tak perlu nak address ataupun sentuh berkenaan perkara yang perlu dilakukan pada masa hadapan. Sebab saya rasa standard guru Malaysia ni sepatutnya memang dah ada dalam jiwa setiap pendidik di Malaysia ataupun jiwa kami lah sebagai guru-guru pelatih. Okay. Jadi saya rasa tak perlu nak kata apa yang perlu kita buat pada masa hadapan, tapi perlu kita kata memang setiap masa kita perlu menjadi contoh pada anak murid kita. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.